Untuk glove ni, bahagian knuckle dia lebih protection. Jom tengok video ni sampai habis. Saya kongsikan sikit mengenai glove daripada NJS. Mungkin tahun depan kita nak mulakan ride ataupun nak ikut mana-mana ride kan. So boleh dapat glove macam ni, lebih smart, lebih cantik. So kat bahagian logo dia ada reflektif, kat tulisan dia pun, dan juga dekat bahagian jari. So kalau kita malam-malam, kalau kena lampu memang akan bercahaya. Dari segi material luar dia ni memang nampak selesa sangat dan kita sentuh pun rasa selesa. So kat bahagian tengah dia ada satu sticky. Contohlah kalau kita pegang grip handle ataupun kita pegang phone, dia taklah mudah jatuh sebab dia ada sticky tu. Dan kat bahagian bawah dia ada pad untuk elak daripada kecederaan kalau kita jatuh. Dan kemudiannya kita tengok kat sini dia ada velcro tape. Velcro tape yang berkualiti, dia akan buatkan tangan kita taklah tersyik terbuka je bahagian tu. So dia tutup rapat, memang cantik sangat. Yang saya pakai ni adalah jenis size L. So boleh tengok size masing-masing dan ukur dulu, tengok keselesaan dan kesesuaian yang kita pakai. So yang macam saya pakai ni, size L memang best sangat lah. Memang selesa dan dia pula jenis yang boleh touch screen. So tak risau masa kita ride motor, kita berhenti sat, nak check mesej, nak tengok map dan sebagainya. Memang best. Dari segi gaya, memang cantik. Kalau kita berminat, dapatkan sekarang juga sebelum stok habis. Sebab tahun depan mungkin ramai dah nak mula nak pergi ride. Dia dapatkan hari ini juga.